Ramai terkejut individu bijak Al-Quran didakwa beragama Islam. Yang suspek pernah berkali-kali meminta untuk convert masuk ke dalam agama Islam, sangat berbudi bahasa dan sopan santun. Aku rasa dah dekat 7 hari. Individu yang didakwa memijak Al-Quran merupakan seorang mu'alaf yang sudah melafazkan syahadah pada 25 April tahun lalu. Perkara itu didedahkan pendakwah bebas Firdaus Wong Wai Hong menerusi hantaran di Facebook pada Isnin. Menurutnya, lelaki terbabit sebelum ini berhubung dengannya melalui Instagram dan bersungguh-sungguh meminta dibimbing untuk memeluk Islam. Pendedahan itu bagaimanapun mengejutkan ramai pihak yang mempersoalkan adakah dirinya dihasut atau diprovokasi untuk melakukan perkara sedemikian. Lelaki terbabit yang merupakan seorang pelajar sedang berdepan dua pertuduhan di mahkamah kerana memijak Al-Quran yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan. Guys, I have shocking news. Lelaki yang pijak Quran, nama dia Lavinis Warren, merupakan seorang mu'alaf. Masuk Islam 20 April 2025. Nama Islam dia Muhammad Zain. Dan ikut status yang dimuat naik oleh Firdaus Wong, dia bagi tahu lelaki ni lemah lembut, seorang yang baik, seorang yang sopan santun. Dan sebenarnya Muhammad Zain ataupun Lavinis Warren ni, dia sebelum ni memang insist untuk masuk Islam dan kejar Firdaus Wong ni untuk cepat-cepat mengislamkan dia. Persoalannya sekarang ni, kenapa dia bertindak sampai macam tu sekali? Astaghfirullahalazim. This is very, very shocking news. Very shocking news. Ada pula swing atau plot twist berkenaan dengan kes ni. Aku tak tahulah apa yang nak jadi dengan negara Malaysia kita ni. Semalam tak ada angin, tak ada ribut. Firdaus Wong ataupun nama sebenar beliau Firdaus Wong Wai Hong buat satu ucapan di dalaman biru putih berkenaan dengan kes isu pijak Al-Quran yang suspek pernah berkali-kali meminta untuk convert masuk ke dalam agama Islam, sangat berbudi bahasa dan sopan santun. Aku rasa dah dekat 7 hari ataupun seminggu kes ni berjalan dan kita sedang menunggu bersama-sama apakah keputusan timbalan pendakwa raya untuk kes pijak Al-Quran ni. Tiba-tiba ada pula swing atau plot twist berkenaan dengan kes ni. Aduh, tak kisahlah ada behind hand, behind sikit ataupun behind of this case ke. Damage is done, damage is damage. Ini berkenaan dengan kalam Allah, bukan di Malaysia tau, di seluruh dunia. Tak nak cakap banyak-banyak, nanti aku kena shock melalak oleh orang lain. Kita tunggu negara yang ada lunas undang-undang, negara yang ikut undang-undang, apakah hukuman yang dikenakan ke atas pemijak Al-Quran. Belum masuk rumah dalam macam. Laluan sikit.